Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023, kertas 2 soalan 10. So tajuk dia adalah pengamiran. Okay. So ini adalah sebuah pintu lah. Okay. Tapi soalan ini dia perlu banyak assume lah. So anggap satu unit adalah satu kaki. Anggap ABCD adalah sebuah segi 4 tepat. Okay. Lepas tu fungsi keturunan BC adalah ni. So titik A adalah asalan. So kita minta kami cari persamaan lengkung BC dalam bentuk ini. Okay. Sebelum tu, apakah titik vertex dia? Titik vertex dia ada di tengah-tengah sini atas kan? So titik vertex dia adalah 28. Okay. So dy dx dia diberi oleh px tambah 2. So bermaksud apabila kami kandikan 2 ni ke dalam dy dx ni, 2p tambah 2 dia akan sama dengan sifar sebab dia ada titik vertex lah. So bermaksud kecuali tangent dia adalah sama sifar. So bermaksud P you can get negative 1. So dy dx equal to negative x plus 2. So y equal to negative x square per 2 plus 2x plus c. So kami kandi dengan titik vertex ni sekali lagi. 8 sama dengan negative 2 square per 2 plus 2 plus c. So c equal to 6. So bermaksud y sama dengan negative x square per 2 plus 2x plus 6. Okay, soalan 2 tu. Dia minta kami cari cos untuk membuat pintu jika harganya ni. Okay. So sekarang bermaksud dia nak kami cari luas kamera lah. Sebab persamaan kami sudah ada mah. Kami dari 0 hingga 4. So luas sama dengan ni 0,4. Ungkapan ini kami terhadap x. So dia akan jadi negatif x cube per 6 plus x square plus 6x. Ini 40. So sama juga langkah kandi mesti mau tulis. Saya tak tulis di sini. So 88 per 3 tolak sifar equal to 88 per 3. Tapi dia minta cos mah. So bermaksud 88 per 3 darab 30. So equal to 880. Okay, soalan B tu kamu boleh tengok ini. Dia ada sabamnya. Dia dari Melaka 2024. Kertas 2 soalan 8B. Dia sama saja.